Assalamualaikum semua, welcome back to Raya Khas Kongsi Rezeki. Hari Tok, kamu nak buat kanak-kanak Hospital Umum Sarawak sempena program Kongsi Rezeki di bulan Ramadan Tok. Betul. Raya nak berkongsi keceriaan dan menyentuni anak-anak di situ. So, tunggu apa lagi? Jom, tim! Jom. Okay, pertama sekali kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak untuk program dan juga aktiviti hari ini. Kita melihat banyak kanak-kanak yang berada di ward lah. Kita melihat kanak-kanak yang tidak berusaha, yang menanggung kesakitan. Jadi ini sebenarnya menimbulkan satu rasa keinsafan kepada diri kita dan saya percaya kepada tim-tim kami yang lain juga. InsyaAllah kalau diberi rezeki, kekuatan untuk kita nak teruskan lagi aktiviti-aktiviti sesuai ini, memang kita akan meneruskan lagi lah. Hai semua, Assalamualaikum. Nama kami Roy Muhammad Joni. Kami adalah Executive Director untuk Raya Soto. Jadi kami kini berada di SPO Automobile bagi satu program CSR yang kami orang adakan pada hari itu, iaitu pengagihan beras percuma secara drive-thru. Di mana kita melihat keadaan alhamdulillah so far terkawal walaupun berhadapan dengan sedikit cabaran hujan pagi tadi, hujan lebat, tetapi itu tidak mematahkan semangat tim-tim di Raya Khas untuk membantu untuk memberi contribution dan menggambling tenaga dan juga usaha untuk memastikan bahawa program pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga berjaya. One of the reason kenapa kita mengadakan aktiviti ini adalah salah satu daripada usaha kami untuk membantu masyarakat. Salah satunya adalah mengambil berkah dan juga berkat di bulan Ramadan yang penuh mulia tu untuk membantu warga sekitar Kuching dengan pengagihan beras secara percuma ini untuk membantu meringankan beban dan juga sebagai satu untuk kita nak memberi makluman ataupun menyantuni mereka-mereka yang memerlukan. Kami harap beras tu sedikit sebanyak dapat membantu komuniti, meringankan beban. At least one pack of beras nya boleh memberi impact, maybe one family kah, or nya boleh kongsi dengan family-nya. Macam mana? So kami harap benda tu boleh diteruskan setiap tahun oleh Raya Khas. Raya Khas prihatin agihan beras percuma is Assalamualaikum semua. Raya Khas akan berada di kampung pertama sempena dengan program infak beras kita, iaitu berada di kampung Tabuan Cemerlang. Jadi untuk infak beras yang pertama tu kita akan mengadakannya di Surau Darul Cemerlang. Okay, let's go. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana kita didatangi oleh Raya Khas yang pergi di kawasan kita tu, terutama kampung Tabuan Cemerlang, mengagihkan sumbangan berupa beras untuk kita pada penduduk kampung Cemerlang, kurang-kurangnya mengurangkan beban penduduk Tabuan Cemerlang. Terlebih dahulu kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada KK dan juga seluruh warga kampung Cemerlang di situ kerana sudi menerima kehadiran kami orang. Program untuknya adalah yang kami orang lakukan secara berterusan lah. Setiap kali waktu ketika bulan Ramadan, sedikit sebanyaklah bantu untuk meringankan. Alhamdulillah selesai dah untuk pergi ke kampung Tabuan Melayu tu. So kampung Cemerlang, cukuplah kita dapat memberi sedikit manfaat kepada adanya lah beberapa beras dan diagihkan kepada pihak KKN penduduk sempat situ. Semoga urusan kita pun dipermudahkan. Alhamdulillah kita dah selesai beri beras kepada golongan yang memerlukan dan asnaf di kampung Tabuan Cemerlang tadi. Jadi kini tu kami orang Raya Khas berada di kampung Sri Maimunah untuk pengagihan yang seterusnya, kampung yang kedua. Hai semua. So hari tu kami orang berada di kampung ketiga, which is kampung Semayang Batu. So hari tu kami orang akan berkongsi rezeki dengan orang-orang di kampung Semayang Batu. So now tim dah berada di pejabat JKKK Kampung Semayang Batu and tim dah ready untuk bola pengagihan beras lah. Jom let's go. Kami
bersyukurlah. Terima kasih untuk kita orang dapat berkongsi rezeki dengan tidak penduduk kampung Semariang tu. Rasa bersyukurlah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua bagi sedekah beras kita orang semua. Ya. Okay guys, Alhamdulillah kita baru dah selesai pengagihan beras di Kampung Semariang Batu. So Hani, next kat sini lagi kita nak pergi tak? Next stop kita akan pergi ke Kampung Santubong. Okay, tunggu apa lagi guys? Let's go. Okay Hani, so kini kita dah berada di sini. Kami orang sekarang tak dekat kampung yang keempat, which is Kampung Santubong. Tunggu apa lagi Aisyah? Jom. Alhamdulillah, oleh kerana itu adalah pertama kali kita orang menghantar beras untuk giliran kita di Santubong tu. Kita amat berbangga lah. Terima kasih yang kita orang semua untuk prihatin dengan kami orang di Santubong tu. Sekurang-kurangnya adalah meringankan sedikit masalah. Kita sangat-sangat mengadu-adukan program itu lah. Supaya berterusan dari tahun ke tahun lah. Harap kita orang sukses dalam perjuangan untuk membantu kita orang di pesisiran khasnya lah. So far happy lah sebab nya beri macam input untuk orang kampung. Jadi sedikit sebanyaknya membantu ekonomi. Diharapkan berterusan lah program macam tu untuk tahun depan ke. Bukan setakat beras lah. Jadi macam yang lain-lain tu kita boleh salurkan juga lah. Maksudnya untuk orang kampung, terutama kepada golongan asnaf. Okay, Alhamdulillah Hani kita dah settle dekat Kampung Santubong. So next kita mau pergi sini lagi Hani. Okay, so now next kami orang nak ke Kampung Salak. Tunggu apa lagi? Jom. So, kami orang ada mau buat sumbangan beras lah. Terima kasih atas sumbangan kita. Sama-sama. Sama. Semoga kita sama-sama dimurahkan. Amin. Sehatkan badan, dipanjangkan umur. Amin. Itu ada sumbangan daripada Raya Khas, company kami orang. Sedikit sumbangan lah, sumbangan lah. Beras. Hopefully dapat tolong lah. Nasi. Amin. Amin. RK Prihatin agihan beras. It's a wrap! So Hani, kita dah sampai ke kampung yang keberapa tu? Tu is kampung yang ke-6. Sini tu Aisyah. Kita berada di Kampung Gedong. Saya bagi pihak pengurusan Raya Khas Negeri Berhad ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menerima kedatangan kami orang dengan tim-tim membawa sumbangan tu kepada pihak masyarakat di Gedong lah. Bagi pihak saya penerima tu dah. Jadi rasa berbangga je lah. Saya bersyukur pun alhamdulillah je lah. Kena sumbangan tu sedikit sebanyak dapat meringankan beban sedaknya orang. Kita bagi pihak penduduk yang menerima sumbangan rasa amat-amat berterima kasih kepada syarikat yang sudi datang ke Gedong berkongsi rezeki dengan asnaf di Kampung Gedong ini. Suka, senang, nangga muka kita kan beri anak yang kami sumbangan, sudi beri sumbangan dengan kami semua tu. Alhamdulillah. Terima kasih aja. Sama-sama. Sudi datang ke Gedong beri sumbangan. Okey. Terima kasih. Sama. Gedong dan Jemukan Okey geng, itu adalah kampung ke-7 di mana Kampung Jemukan. So kami orang lagi beras ke situ. Jom pergi. Terima kasih dengan kita semua beri derma dengan kami orang kampung tu datang jauh-jauh. Kongsi-kongsi rezeki lah ke orang kampung. Terima kasih banyak-banyak lah untuk kita orang semua. Mudahan rezeki kita makin murah. Doa rezeki Datuk makin murah. Amin. Terima kasih dengan kita semua. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur. Aisyah, tu ada kampung ke berapa dah tu? Rasa kampung ke-8 nak? Betul. Yes. Kampung apa tak? Kampung New. Jomlah Aisyah, kita pergi beras. Jom. Terima kasih kerana sudi menerima kunjungan tim-tim Raya Khas lah yang bersama-sama membawa beras tu sebanyak 1
100 spek memberi ke kampung tu. So semoga yalah kami orang apa yang kami orang dapat rezeki kami orang kongsi balik kepada komuniti lah. Terima kasih kepada Raya Khas kerana sudi memberi sumbangan kepada kampung kami iaitu Kampung New Darat. Kami harap segala sumbangan itu dapat memberi manfaat kepada penduduk kampung kami. Mudah-mudahan program ini akan berterusan hingga akan datang. Harga prihatin agihan beras dan Kami KK Nur Aida Bijak Bang, Ketua Kampung Bako Ile lah, mewakili Kampung Bako Ile untuk mengucapkan terima kasih kepada Raya Khas yang berhak kerana memilih Kampung Bako Ile menerima berkongsi rezeki untuk tahun tu lah. Okey, Alhamdulillah kami orang telah berada di kampung yang terakhir untuk program CSR Ramadan kami orang untuk tahun tu daripada Raya Khas. So tu adalah kampung Sejingkat Ile. So kami orang berada di kampung tu untuk yang terakhir, tempat yang terakhir untuk kami orang agihkan beras untuk program CSR kami orang lah. Terima kasih kepada Syarikat Raya Khas kerana sudi memilih kampung kita pada tahun itu untuk menerima sumbangan. Ada yang OPU, ada yang Balu, Warga dan Warga Mas. Jadi kami selaku wakil daripada Raya Khas mengucapkan ribuan terima kasih kepada penduduk kampung Sejingkat atas sambutan lah dengan sedikit sumbangan daripada bos kami itu agar dapat meringankan lah beban orang-orang kita yang susah lah. InsyaAllah. Syukurlah ada tambah minyak lagi sebelum isi lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Raya Khas lah. Terima kasih kepada Raya Khas. Mendapat tahun depan boleh lagi. InsyaAllah boleh. Alhamdulillah lah. Pakai minyak free, sip yang duit. Alhamdulillah. Pakai bola motor lagi. Aduh.